Umur kita dah tak banyak. Oleh kerana dah tak banyak, kita banyak sibukkan diri kita dengan Allah. Hidup ni tentang banyak sibukkan diri dengan Allah, bukan sibuk diri kita dengan makhluk. Kerana apa dia? Kerana kita bila sibukkan diri dengan makhluk, maka kekecewaan akan bertambah. Apa yang menyebabkan kita sedih? Keinginan-keinginan yang tak tercapai. Betul tak? Setiap orang ada keinginan kan? Ada keinginan. Keinginan itu, keinginan ini. Kita semakin meningkat usia, demand makin tinggi. Dulu waktu baby nak handbag tak? Tak nak kan? Dulu waktu baby nak rumah besar? Tak nak kan? Ya, dulu waktu baby kita dapat ngempeng pun dah okey dah. Tapi bila dewasa, semakin bertambah umur, kita macam-macam keinginan. Akhirnya apa dia? Akhirnya bertambah kesedihan. Sebab tu siapa yang diri dia fikir dunia sedih. Ya, kita bila meningkat usia, umur je 30, tengok orang lain dah kahwin, kita belum kahwin, dah sedih. Masuk umur 35, orang lain anak 5, kita baru anak seorang, dah sedih. Masuk umur 50, orang lain cucu 50, kita baru cucu 5, dah sedih. Putu dia pira 50, akal teman. Apa dah? Ada saya baru ni, tak baru lah kan, saya dah cerita ada makcik tu cucu 50. Ramai kan? Itu dia. Kita kan bila nampak nikmat orang, kita sedih. Padahal Allah Ta'ala jadikan setiap orang bahagia lain-lain.